Assalamualaikum, kembali lagi YouTube channel Mami Dara. Okey, ni dah tumbuk sikit. Kita bilis dengan cili hidup dengan cili hidup hijau, cili hidup hijau dengan cili hidup merah sikit. Lepas tu cili padi sikit. Masih dia rasa pedas-pedas. Ni Zati nak buat nasi goreng kampung. Minyak pun dah masak. Kita nak tumiskan. Ini Zati nak tumis. Malam-malam ni kan lapar pula. So Hati buat nasi goreng. Nasi goreng je. Lauk ada. Malah nak masak dah beli tu. Hati masak goreng je dah. Senang. Ini pun Hati tinggal dengan mak mentua. Gorang je kat rumah ni. So buat nasi goreng simple ni. So kita nak masukkan cukup rasa dengan garam sikit. Ini kita dah masuk dah cukup rasa dengan garam. Ni kalau ada kangkung lagi sedap, kangkung tak ada. Apa pun nasi goreng kampung kan. Okey, dah nampak dah garing tu, kita boleh masak nasi. Ni ikut korang, kalau korang nak masuk telur masuk je. Sebab Zati dah buat telur mata. So kita tak masukkan telur dalam ni. So punya macam ni. Kalau korang nak benda tu cepat kan, korang letak air. Sebab dulu Zati kerja kedai makan. So Zati ada belajar dah sikit-sikit. So Zati letak air sikit je, jangan banyak, sikit je. Okay. So tadi kita letak air sikit. Ni air asam Zati tadi punya, pagi tadi punya. So tak minum, tinggal setengah ni sikit. Nanti habiskan.
Mangga. Dia tak boleh makan. Ni dia punya ulam-ulaman dia kata. Nasi goreng ada, telur mata ada, ni pun kena ada. Wajib dia cakap. Dia suka makan mangga. Kepetik ais tu banyak dia punya mangga. Mangga je semua dia punya. Hello. Ni kalau aku ambil makan pun dia ambil gambar. Jangan dia, gigi tak ada. Nampak jeruk mesti ada. Tu favourite dia. Tak ada jeruk tak jalan. Macam susah. Nah gitu. Telur ni. Sedap oh. Cuba. Dia punya cair-cair tu yang sedap oh. Kuning dia sedap. Jatuh. Okey, cakap itu saja video tadi. Nanti korang tengoklah video ni, okay? Lepas tu like dan share. Jangan lupa subscribe sekali, okay? Bye bye. Assalamualaikum. Cepat makan semua. Hai, assalamualaikum, kembali lagi YouTube channel Mami Zara. Ni sekarang dah RM2. Nanti nak cari getah rambut dengan jajan. Nyang. Getah rambut favourite Zati tu tak ada tu. Mana? Ni. Zati pun tak ada tengok kedai RM2 ni. Aku dah RM2. Sakit mata. Aku kalau masuk kedai RM2, yang penting mainan anak Zati. Kalau pergi sini mesti ada mainan dia. Tak ada mainan yang best ke? Budak-budak ni. Zati suka makan coklat-coklat. Kalau biskut macam ni makan, cuma Zati lebih kepada kek coklat. Suka coklat. Macam ni tu. Dia memang suka lah. Panjang-panjang tu dah habis lah. Ni yang strawberry. Dah ada lah. Yang kat TikTok tu dah ada kat kedai RM2. Kelas lah. Ni. Kita try dulu. Bagus lah. Penat pegang. Bola aku sikit. Ni Zati belikan untuk husband Zati sebab dia kan kerja malam, guard, security. So dia memerlukan benda ni. Gula-gula hack tu tak ada lah. Dia suka makan gula-gula hack. Tak ada juga gula ni. Ada ni lah. Ni. Ini je dah. Dah, adil. Bapak dia satu, anak dia satu. Okey, ni saya nak cari
Caca. Kita ambil satu. Ini satu. Dah. Tu je. Yang banyak-banyak. Majik lain. Okey dah jumpa. Pergi Watson. Nak pergi shampoo rambut. Zati dah sampai rumah. Tadi Zati dekat Watson tadi Zati tak sempat nak buat video. Sebab dah nak carikan shampoo rambut. Sebab rambut Zati dia kerak gugur. Lepas tu ada kelima mumu gatal-gatal. So akak tu cari Zati promo dekat Zati yang ni. Dia kata ramai yang beli macam ni. Beli macam ni. Time tu lah kau nak. Orang cakap. Yang ni shampoo. Yang ni untuk serap pengambil. Macam tu lah dia kata. Yang ni dia kata untuk apa tu nama tu dia cakap tadi. Untuk dia kata lepas cuci rambut semua yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 dia kata. Yang ni lepas rambut basah-basah tu boleh pakai yang ni. Pakai yang ni. Yang ni pula dia kata untuk krim. Kan krim lah macam pewangi lah, sapu-sapu kat tangan macam tu. Gitu. Sibuk ah.